Okay, sekarang kita berada di Ngangan Senayan. Itu berhampiran dengan sekolah Cikgu Nizam. Mana ni rumah panjang orang daripada rumah panjang mana dia? Kalum. Rumah panjang Kalum sedang mengusahakan tanaman padi bukit. Kita tengok dari sini pun dah ada padi tu, dia tanam di sini. Padi bukit ni mula-mula mereka padi yang lama tu dibiarkan, mana dia punya sampah, itu dia akan bakar sekali semua pokok, anak-anak pokok. Itu bila masa sesuai ada musim hujan sikit dia tanam. So tapi ni kira kering pasal ni dia tak memerlukan air yang banyak seperti di padi biasa. Mana padi ni jenis yang tahan lama. Kawasannya agak besar juga, kira ada 3 ekar. Situ ada kawasan ladi hitam